Hai semua, so hari ni saya nak share resepi untuk buat paku pakis goreng belacan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah cili api 10 biji, lepas tu belacan 1,5 inci, ikan bilis sejemput, bawang besar 1 biji, bawang kecil 3 biji, bawang putih 2 ulas. Okey, kita akan kisar bahan-bahan ni atau kita akan blend bahan-bahan ni. Untuk pucuk paku ni, saya awal-awal saya dah rebus supaya nanti kita boleh letak dia last sekali, senang. Mula-mula kita tumis dulu bahan-bahan yang kita dah blend tadi, kita dah kisar tadi. Nak tumis tu kita pakai minyak sikit je. Minyak dia banyak macam kita nak goreng telur sebiji. Ni saya lupa nak ambil video dia, jadi ada video yang dah tengah menumis je. Okey, macam mana kita nak tahu kita punya bahan-bahan ni dah garing adalah warna ni dah gelap sikit. Okey, macam dalam video ni dah nampak kan gelap sikit kan. So, bila dia dah gelap, kita tambahlah air asam jawa kat dalam dia. Kalau kita tambah air asam jawa sebelum dia garing, nanti kita punya masakan tu akan jadi lebih pedas sebab cili dia tak garing lagi. Dan lepas tu kita boleh tambah gula lah. Gula dalam sejemput ataupun 1 sudu. Lepas tu kita boleh tambah garam. Garam tu dalam setengah sudu ke ataupun kurang sikit daripada setengah sudu pun boleh juga sebab belacan kita dah masin. So kita nak elak daripada terlebih masin, so kita letak sikit dulu. Kita kena tambah haji juga sikit sebab mak saya kata kena letak. Jadi kita letaklah sikit je, ujung sudu je, nak bagi ada rasa-rasa je. Lepas tu kita pun gaul-gaul dia. Lepas tu kita pun rasa kalau dah cukup garam, dah rasa asam-asam tu sikit, ada rasa manis-manis dia sikit, kira dah perfect. So kita boleh tambah dia punya pucuk paku yang kita rebus tadi. Pucuk paku ni jangan tambah air dia tu. Buang air dia tu. Kita nak dia punya sayur tu je. Okey, dah tambah pucuk paku ni. Lepas tu kita gaulkan dia supaya dia sebatilah semua kuah-kuah dia tu dia kena dekat pucuk paku tu. Memandangkan pucuk paku ni kita dah rebus tadi, jadi kita tak perlu gaulan lama pun lah. Nanti korang kalau masak ni pastikan kuali tu besar ya. Saya ni mengada nak pakai yang estetik kok. Tapi tengok bila gaul-gaul ni dah tumpah kiri kanan. Ya Allah. So korang kena make sure pakai kuali yang besar sikit. Okay? Jangan ikut saya. Okay, lepas dah siap semuanya, kita pun masukkanlah dalam mangkuk. Kejap, korang tengok video ni dia macam pekat sikit kan warna dia. Actually saya record pakai telefon lain. Sebab tak tahulah kenapa telefon saya lagi satu tu dia punya warna macam pudar sikit. So ini adalah pakai telefon lagi satu. Okay? Dia nampak menarik, kau memang the bomb. Macam tu kan. So macam tu lah warna dia. Bila kita siap, kita hidangkan. Dan siap. Okay, good luck semua. Selamat mencuba. Dan terima kasih telah menonton saya punya video.